Mereka membina sebuah kubur besi bernilai $1.7 bilion untuk menahan objek paling berbahaya di bumi. Ia sepatutnya memberi kita keselamatan selama 1 abad. Tetapi ada satu masalah. Benda di dalam itu sedang hilang. Kaki gajah, jisim radioaktif di bawah Chernobyl, perlahan-lahan sedang berubah menjadi debu radioaktif mikroskopik. Debu yang boleh menyelinap melalui celah, dibawa arus udara dan melepasi perisai yang direka untuk memerangkapnya. Kurungan selamat baharu dibina untuk memerangkap raksasa itu. Namun, raksasa itu kini menjadi hantu yang boleh menembusi dinding. Jika saintis kehilangan kawalan terhadap apa yang berlaku di bawah Chernobyl, bencana ini boleh memasuki fasa baru yang menakutkan. Bab 1. Hantu di dalam penapis. Bayangkan, sebuah hangar pesawat sebesar satu blok bandar kecil, setinggi 35 tingkat dan seberat hampir 40,000 tan. Itulah penahanan selamat baharu atau NSC secara ringkasnya. Ia adalah sebuah lengkungan keluli yang berkilauan, selebar 843 kaki dan setinggi 356 kaki. Ia tidak diletakkan terus di atas reaktor. Ia diletakkan di atas struktur penahanan asal, iaitu sebuah cangkerang konkrit yang dibina dengan tergesa-gesa oleh pekerja Soviet di atas runtuhan itu dalam beberapa bulan selepas bencana tahun 1986. Mereka memanggil struktur pertama itu sebagai sarkofagus, yang memang kedengaran menakutkan, seperti makam seorang Firaun. Ia dibina untuk menutup sesuatu yang berbahaya di dalamnya selama-lamanya. Tidak seperti makam Mesir, penutupan asal itu dibina dengan tahap ketahanan struktur yang boleh dijangka daripada sesuatu yang dibina dalam keadaan panik. Menjelang tahun 2000-an, ia sudah mula retak. Hujan mula meresap masuk dan seluruh struktur itu beresiko untuk runtuh. Jadi, dunia membina NSC untuk menutupi sarkofagus itu, sebuah struktur penahanan di sekeliling satu lagi struktur penahanan, seperti sut hazmat yang dipakaikan di atas pembalut yang sudah rosak. Ia adalah objek bergerak berasaskan darat terbesar di dunia menurut satu laporan baru-baru ini. Tetapi, ia jauh sekali daripada sekadar kotak besi gergasi yang diletakkan di atas reaktor lama itu. Ia seolah-olah hidup, sentiasa bernafas. Sistem pengudaraan yang besar menarik udara masuk ke dalam, menyalurkannya melalui unit penapisan industri, dan ia mengekalkan apa yang jurutera panggil tekanan negatif di dalam struktur itu. Tekanan negatif hanyalah cara mewah untuk mengatakan bangunan itu sentiasa menyedut dan tidak pernah menghembus. Udara masuk, tiada apa yang keluar. Sekurang-kurangnya tiada apa yang keluar tanpa terlebih dahulu melalui penapis yang direka untuk menangkap apa sahaja toksin yang dilepaskan oleh runtuhan di bawah. Penapis itu adalah barisan yang paling kritikal. Penapis yang digunakan di bilik pembedahan hospital. Piawaian emas untuk persekitaran udara bersih boleh menangkap zarah sekecil 0.3 mikron. Itu kira-kira 3/1000 lebar sehelai rambut. Pada skala itu, anda menghentikan bakteria, asap dan majoriti besar zarah debu radioaktif yang terapung di dalam tempat perlindungan. Dan sistem penapisan NSC sangat bagus dalam hal ini. Ini bukan penapis relau gergasi dari Home Depot. Mereka menggunakan tikar padat gentian yang berselirat untuk memerangkap zarah melalui pelbagai mekanisme secara serentak. Ada yang melanggar gentian secara langsung, manakala yang lain hanya bergesil dan melekat padanya. Dan zarah paling kecil pula bergerak secara zigzag, tidak menentu di udara, sehingga akhirnya bertembung dengan bahan penapis melalui satu proses yang dipanggil gerakan Brownian. Ironinya, zarah yang paling kecil selalunya lebih mudah untuk ditangkap berbanding zarah bersaiz sederhana. Penapis-penapis ini mendedahkan sesuatu yang menakutkan. NSC tidak pernah direka kerana Chernobyl stabil. Ia direka kerana para saintis tahu bahan-bahan dalam reaktor 4 masih lagi hancur dan runtuh menjadi debu radioaktif. Walaupun begitu, apa yang mula dilihat oleh para penyelidik di dalam kawasan penutupan masih lagi mengganggu. Sensor mengesan semakin banyak neutron melantun-lantun seperti petik kata bara api dalam lubang barbeku. Pada ketika itu, ini menjadi satu bahaya yang berterusan. Mereka tahu mereka mungkin menghadapi masalah. Bukanlah bahaya yang serta-merta, tetapi sesuatu yang meresahkan kerana lonjakan neutron itu sepatutnya tidak berlaku. Ia sepatutnya, petik kata, hilang dengan sendirinya. Dan perasaan itu mengetahui ada sesuatu yang tidak kena, tetapi tidak tahu sejauh mana seriusnya atau apa yang akan berlaku seterusnya, adalah sesuatu yang orang ramai boleh fahami dengan cara yang lebih peribadi juga. Kerana kadang-kadang tekanan tidak datang sebagai satu letupan besar. Kadang-kadang ia lebih senyap daripada itu. Ia terkumpul di latar belakang, sentiasa berubah
dan menyukarkan kita untuk tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Itu salah satu sebab terapi boleh menjadi sangat berharga. Ia memberi anda ruang untuk memperlahankan diri, menyusun apa yang anda rasa dan mengambil satu langkah pada satu masa. Bukannya menganggap semuanya mesti dilakukan sekaligus atau tidak sama sekali. Terapi telah membantu saya mengambil masalah yang terasa sangat besar dan memecahkannya menjadi sesuatu yang lebih mudah diurus. Ia membantu saya fokus pada apa yang boleh saya lakukan sekarang dan menjadikan keadaan kurang membebankan. Dan itulah sebabnya saya gembira BetterHelp menaja video ini. BetterHelp memudahkan anda untuk memulakan terapi. Anda boleh mengambil kuis ringkas dan dipadankan dengan ahli terapi bertauliah. Dan jika anda rasa ia tidak sesuai, anda boleh tukar pada bila-bila masa tanpa sebarang kos tambahan. Anda juga boleh berkomunikasi dengan cara yang paling selesa untuk anda, sama ada melalui telefon, video atau teks. Kadang-kadang kemajuan bukanlah tentang membetulkan segala-galanya sekaligus. Kadang-kadang ia hanya tentang mendapatkan sokongan dan perspektif untuk bergerak ke hadapan dengan lebih jelas. Jadi jika anda telah terfikir untuk mencuba terapi, klik pautan di dalam deskripsi atau pergi ke betterhelp.com/betterhelp.com/infographics untuk mendapatkan diskaun 10% bagi bulan pertama terapi anda. Sekarang kita kembali kepada Chernobyl. Jangkaan asalnya ialah Proses degradasi ini akan menjadi stabil secara beransur-ansur dari masa ke masa. Sebaliknya, pengukuran di dalam tempat perlindungan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih tidak dapat dijangka. Persekitaran itu kekal aktif dan dinamik. Ia masih berubah walaupun sudah berdekad-dekad selepas letupan itu. Secara teorinya, teras yang rosak itu sepatutnya kebanyakannya menghasilkan zarah radioaktif kasar, serpihan, puing-puing dan habuk berat. Inilah jenis pencemaran yang direka untuk ditangkap dengan agak mudah oleh sistem penapisan industri moden. Tetapi saintis juga mengesan peningkatan aktiviti neutron di beberapa bilik subreaktor. Dan itu menjadi kebimbangan. Ini menunjukkan bahawa bahan yang mengandungi bahan api itu bukan sahaja sedang hancur secara fizikal. Perkembangan fizikalnya sebenarnya mencetuskan tindak balas nuklear yang baru. ia sedang retak, Bergerak, mengering dan menyusun semula dengan cara yang mencetuskan pembelahan baru. Ini menjadikan tingkah lakunya dalam jangka masa panjang semakin sukar untuk dirama. Terteras reaktor unit 4 Chernobyl Sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti sejak tahun 1986. Satu campuran kimia yang jauh lebih berbahaya daripada serpihan biasa sedang mendidih di dalamnya. apabila reaktor 4 meletup, Terasnya mencair seperti lava, menggabungkan bahan api uranium reaktor, rod kawalan, pelapik logam dan campuran cair konkrit, keluli, zirconium, grafit, malah pasir menjadi satu bahan baru yang dipanggil korium. mencapai suhu melebihi 5,000 darjah Fahrenheit. Jisim korium itu mengalir ke bawah, mengeras menjadi stalagmit dan stalaktit serta aliran lava. Dan ia menjadi apa yang dipanggil oleh saintis sebagai bahan mengandungi bahan api atau FCM. ia masih mengandungi kira-kira 95% uranium asal reaktor itu. Di bawah keadaan yang sesuai, jisim itu masih boleh menghampiri satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku lagi di Chernobyl, iaitu mengekalkan tindak balas nuklear. Pada tahun 2021, Para saintis menerbitkan beberapa laporan yang menyatakan bahawa FCM ini sedang aktif terurai, menghasilkan habuk radioaktif yang menyukarkan rancangan asal untuk membongkar sarkofagus asal. Hari ini, kaki gajah, yang paling terkenal antara formasi tersebut, lebih kurang mempunyai konsistensi seperti pasir keras yang dipadatkan. NSC berfungsi tepat seperti yang direka, iaitu menahan zarah di dalam. Masalahnya ialah, apa yang ada di dalam tidak lagi bertindak seperti apa yang diandaikan oleh reka bentuk. Sesuatu telah berubah di dalam kawasan penahanan itu. Itulah benang yang perlu kita mula tarik. Dan untuk memahami ke mana ia membawa, kita perlu kembali ke malam segalanya bermula dan mempertimbangkan kemungkinan bahawa apa yang telah diberitahu kepada kita tentang malam itu sentiasa ada sesuatu yang kurang. Bab 2. Sifat letupan pertama. Pada pukul 1.23 pagi pada 26 April 1986, reaktor 4 sedang menjalankan ujian keselamatan rutin yang langsung tidak terasa seperti rutin. Ia sedang didorong ke kawasan tidak stabil untuk melihat apa yang berlaku apabila kuasa terputus. Pengendali Soviet bergelut dengan penggera, langkah pintasan dan sebuah reaktor yang sudah pun bertindak seperti ia mempunyai kehendak sendiri. Tidak lama kemudian, kuasa menurun terlalu rendah dan kemudian melonjak dengan cepat. Terlalu cepat. Cerita rasmi mengatakan apa yang berlaku seterusnya adalah mudah. Air di dalam reaktor bertukar menjadi wap. Tekanan meningkat. Letupan yang terhasil telah menolak penutup seberat 1,000 riban dari reaktor, seperti penutup botol champagne. Apabila teras terdedah,
grafik terbakar dan kebakaran seterusnya berlangsung selama 10 hari. Itulah versi yang diberikan oleh Kesatuan Soviet kepada dunia. Ia ada dalam buku teks. Itulah ceritanya. Tetapi ada masalah. Di tempat lain, hampir 620 batu jauhnya, di bandar Cherepovets di Rusia, para saintis mengesan sesuatu yang pelik di udara, iaitu gas xenon radioaktif. Sekarang, xenon tidak muncul begitu sahaja tanpa sebab. Ia adalah hasil pembelahan nuklear yang memberikan tanda pengenalan unik seperti cap jari jika anda mahu. Dan cap jari ini tidak sepadan dengan cerita rasmi. Campuran khusus isotop xenon yang mereka temui ini tidak selari dengan reaktor yang rosak dan perlahan-lahan hancur. Ia menunjukkan kepada sesuatu yang lebih ganas. Satu letusan kuat pembelahan nuklear yang berlaku tepat pada saat letupan itu. Ahli fizik Sweden, Lars-Erik de Geer, mengkaji perkara ini beberapa dekad kemudian. Dengan menggunakan model atmosfera, beliau menjejak asal-usul awan xenon itu. Dan yang lebih penting, bagaimana ia boleh sampai ke situ? Ia tidak mengikuti kepulan utama yang hanyut ke arah Eropah. Ia meluncur tinggi ke atmosfera, terperangkap oleh arus angin yang berbeza sama sekali. Dan itu hanya berlaku jika sesuatu melontarkan bahan ke atas dengan daya yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada letupan web semata-mata. Kesimpulan de Geer, letupan pertama itu bukan sekadar letupan web. Ia adalah letupan nuklear sebenar. Letupan pembelahan nuklear yang pantas dan tidak terkawal telah merobek sebahagian teras terlebih dahulu. Dan beberapa saat kemudian, letupan wap menyelesaikan tugas itu, memusnahkan reaktor tersebut. Bayangkan, seperti menarik picu sebelum bom meletup. Letupan pertama itu mungkin kecil jika dibandingkan, tetapi ia bersifat nuklear dan itu sangat penting. Apa sahaja yang menghasilkan letupan itu tidak hilang apabila debu telah reda. Bukti-buktinya masih terkunci di dalam teras yang telah cair, di dalam bahan yang mengandungi bahan api. Teori Geer tidak diterima oleh semua pihak, tetapi ia menimbulkan satu persoalan yang masih belum terjawab. Jika Chernobyl menjadi nuklear seketika sebelum ia menjadi mekanikal, apa sebenarnya yang ada di bawah sana? Bab 3. Bilik 3052. Nadi. Jauh di bawah reaktor 4, melepasi konkrit yang hancur dan keluli yang berpintal, serta ke dalam satu labirin yang tiada manusia boleh masuk dengan selamat, terletaknya bilik 3502. Ia kedengaran tidak berbahaya, tetapi jangan biarkan itu memperdayakan anda. Inilah bilik di mana sebahagian daripada reaktor berakhir apabila buburan korium yang bercahaya itu memakan jalannya ke bawah seperti lava dan kemudian menjadi sejuk. Apa saja yang ada di bawah sana telah berada dalam kegelapan sejak tahun 1986. Tetapi bukan dengan senyap. Tiada siapa boleh turun semula untuk memeriksa. Radiasi itu akan membunuh anda dalam beberapa minit. Jadi para saintis melakukan perkara terbaik yang seterusnya. Mereka memasang bilik itu dengan sensor dan membiarkan teras reaktor itu bercakap sendiri. Jika anda ingin tahu sama ada pembelahan nuklear sedang berlaku di sesuatu tempat, anda kira neutronnya. Setiap kali atom uranium berpecah, ia melepaskan neutron seperti peluru mikroskopik. Neutron-neutron itu mengenai atom lain, memecahkannya, melepaskan lebih banyak neutron. Satu tindak balas berantai. Semakin banyak neutron yang anda kesan, semakin banyak pembelahan berlaku. Jadi apabila sensor di bilik 3502 mula mengesan lebih banyak neutron, orang ramai mula memberi perhatian. Antara tahun 2016 dan 2021, paras neutron melonjak kira-kira 40%. Dalam beberapa kes, hampir 2 kali ganda. Suspek utama ialah air. Selama beberapa dekad, air bawah tanah meresap ke dalam runtuhan. Anehnya, itu sebenarnya membantu mengekalkan keadaan stabil. Air sebenarnya memperlahankan neutron. Dan neutron yang lebih perlahan, lebih cenderung menyebabkan pembelahan. Tetapi air juga menyerapnya, dan ia bertindak sebagai pemecut dan juga brek. Selama bertahun-tahun, brek yang menang. Kemudian datanglah NSC. Dengan menutup reaktor dan mengawal persekitaran, ia mengurangkan jumlah air bawah tanah yang masuk ke dalam sistem. Kurang air bermakna kurang brek. Jika anda boleh bayangkan, unggun api yang tertimbus di bawah abu basah selama beberapa dekad, membara secara senyap dan hampir tidak bernyawa. Anda mungkin dapat memahami apa yang sedang berlaku. Apabila abu itu kering, apa saja yang berada di bawahnya akan mula bersinar semula. Untuk lebih jelas, ini bukan letupan Chernobyl kedua yang sedang menunggu untuk berlaku. Kebanyakan pakar berpendapat bahawa bentuk bahan tersebut tidak membenarkan reaksi tidak terkawal seperti itu berlaku. Jika keadaan menjadi terlalu panas, sistem itu mungkin akan menghentikan dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak pasti. Tiada siapa yang pasti. Apa yang mereka tahu dengan pasti ialah
Teras itu tidak mati. Ia masih bertindak balas, menghasilkan pembelahan nuklear baharu, radiasi dan haba. Dan tenaga itu tidak kekal terpendam selama-lamanya. Ia bergerak ke atas. Beberapa kilometer jauhnya di permukaan, sesuatu yang lain sedang bersedia untuk mengganggu tanah di atas reaktor 4. Tanpa sebarang idea tentang apa yang mungkin sedang bangkit di bawahnya. Bab 4. Gangguan hutan merah. Beberapa batu dari reaktor 4 terdapat sebuah hutan yang sepatutnya tidak wujud, dan itu kerana pada tahun 1986 ia dikatakan telah mati. Radiasi mengenainya begitu kuat sehingga pokok-pokok pin bertukar menjadi warna jingga kemerahan berkarat hampir serta-merta. Kemudian pokok-pokok itu tumbang di tempat mereka berdiri. Jentolak datang, mereka menanam apa yang mereka mampu dan selebihnya dibiarkan repot. Mereka memanggilnya hutan merah dan hari ini ia kelihatan luar biasa normal. Di permukaan, pokok-pokok telah tumbuh semula. Burung-burung terbang melaluinya dan angin meniup di celah-celah dahan seperti mana-mana hutan lain di bumi. Tetapi jika pergi ke bawah tanah, hutan itu mendedahkan akar yang jauh lebih menakutkan. Selama hampir 5 dekad, tanah itu secara senyap-senyap mengumpul segala yang Chernobyl lepaskan ke udara. Itu termasuk debu radioaktif, endapan radioaktif, serta zarah pengion yang dibawa oleh hujan dan angin, serta apa sahaja yang letupan ganas itu hamburkan ke alam sekitar berulang kali. Lapisan demi lapisan, ia kekal sebagai salah satu tempat paling tercemar di bumi. Dan pada Februari 2022, kereta kebal Rusia melaluinya secara terus. Lajur berperisai Putin, sebahagian daripada operasi ketenteraan khasnya untuk menyerang Ukraine, mara ke arah Kiev dengan memotong terus merentasi zon pengecualian. Kenderaan berat berantai mengacau tanah, menggali, mengisar dan menimbulkan bahan radioaktif yang telah terkumpul selama beberapa dekad ke udara sebagai akibatnya. Pekerja loji tempatan hanya mampu melihat sehingga sensor mereka mula menyala. Pemantau radiasi mula melaporkan lonjakan. Beberapa stesen mencatatkan paras gamma 20 malah 30 kali lebih tinggi daripada biasa yang memang sangat ketara. Namun, apabila saintis kembali dan melihat data dengan lebih teliti, coraknya tidak masuk akal. Beberapa sensor yang jauh dari konvoi tentera mencatat lonjakan, manakala yang lebih dekat pula tidak. Satu kajian pada tahun 2023 menyelidik bacaan tersebut dan sepenuhnya menolak teori debu itu. Sensor-sensor tersebut mencatat lonjakan beberapa batu jauh dari jalan raya. Dalam erti kata lain, walaupun kereta kebal itu sememangnya menimbulkan debu radioaktif secara setempat, debu fizikal itu bukanlah punca lonjakan besar pada sensor. Senjata peperangan elektronik mereka mungkin telah mengganggu rangkaian tersebut. Walaupun begitu, ketoksikan kimia tanah sebenarnya semakin teruk. Pada tahun 1986 dahulu, kejatuhan radioaktif itu termasuk satu isotop radioaktif yang dipanggil plutonium-241. Ia tidak kekal selama-lamanya. Sebenarnya, ia mereput dengan agak cepat. Apa yang ia jadi apabila ia mereput adalah masalah sebenar. Dan magnesium-241 yang lebih lama hayatnya, lebih berterusan dan dalam beberapa cara lebih berbahaya kerana ia memancarkan sinaran alfa. Ia tidak akan bergerak jauh di udara, tetapi jika ia masuk ke dalam badan anda, ia akan melepaskan tenaga terus ke dalam sel-sel anda. Tisu paru-paru anda, tulang anda, di mana sahaja ia menetap, ia akan terus memancarkan radiasi, berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Apa saja yang dibangkitkan oleh kereta kebal itu pada tahun 2022, ia bukanlah bahan yang sama yang jatuh pada tahun 1986. Ia adalah sesuatu yang lebih toksik dan lebih halus. Dan tidak semua benda di hutan merah kekal di permukaan atau di udara. Sebahagiannya meresap ke dalam tanah dan masuk ke ruang air bawah tanah di bawah reaktor. Ruang yang sama di mana bilik 30502 menunjukkan tanda-tanda kehidupan semula. Bab 5. Lebuh Raya Halimunan. Segala yang kita bincangkan setakat ini, radiasi, habuk, bahan api cair, semuanya nampak seperti terkawal. Tetapi di bawah zon larangan, terdapat satu sistem tersembunyi sungai bawah tanah. Lapisan batu dan tanah yang mengandungi air yang dipanggil aquifer. Apabila hujan turun, air meresap ke dalam tanah. Ia memulakan perjalanan perlahan melalui aquifer itu sehingga ke sungai Dnieper. Ia adalah sumber air utama untuk Kiev, yang merupakan tempat tinggal 3 juta orang dan puluhan juta lagi di seluruh rantau ini. Jika anda bertanya kepada saintis pada tahun 1986 sama ada apa-apa dari Chernobyl masuk ke dalam sistem itu, mereka pasti akan memberikan jawapan yang meyakinkan.
Di bawah tapak itu terdapat lapisan tanah liat yang tebal dan tanah liat adalah padat serta melekit. Sebenarnya, ia hampir tidak telap. Mereka berharap apa sahaja yang terkena penghalang tanah liat itu akan terus terhenti atau sekurang-kurangnya bergerak begitu perlahan sehingga radiasi akan mereput jauh sebelum ia sampai ke apa-apa yang penting. Namun, terdapat masalah besar apabila tinjauan kemudian mendapati bahawa model asal tidak menyedari bahawa tanah liat Chernobyl sebenarnya bukanlah pejal. Ia dipenuhi dengan retakan dan dilalui oleh laluan-laluan kecil di mana air boleh meresap masuk. Air yang mengalir melalui retakan-retakan itu juga membawa penumpang. Para saintis memanggilnya koloid, iaitu zarah-zarah mikroskopik yang terapung dalam air. Terlalu kecil untuk mendap dan terlalu besar untuk diabaikan. Bahagian yang paling penting ialah unsur radioaktif mudah melekat padanya. Plutonium, sebagai contoh, sepatutnya kekal terperangkap dalam tanah. Pada dasarnya tidak bergerak. Tetapi dalam kes ini, ia mula menumpang, melekat pada zarah-zarah kecil itu dan bergerak bersama air. Ia meresap melalui rekahan, melepasi halangan semula jadi dan bergerak lebih jauh serta lebih pantas daripada yang dijangka oleh sesiapa pun. Model keselamatan asal membayangkan pencemaran merangkak perlahan-lahan melalui tanah. Apa yang mereka temui sebaliknya ialah lebuh raya air yang jarak akhirnya hampir mustahil untuk diukur. Satu kajian jangka panjang yang diterbitkan pada tahun 2022 mengesahkan bahawa unsur radioaktif seperti cesium, strontium dan juga plutonium sudah pun terdapat dalam air bawah tanah di bawah Chernobyl. Sistem itu memang mencairkan dan memperlahankan mereka dari masa ke masa, tetapi mekanisme pengangkutannya lebih rumit daripada yang disangka. Pengawalan memang berfungsi, cuma bukan seperti yang kita sangkakan. Dengan sistem yang bersambung keluar melalui akuifer dalam dan geologi serantau, ia mengalir ke dalam kawasan tadahan air yang sama yang membekalkan air kepada salah satu populasi terbesar di Eropah. Setiap bahagian ini merujuk kembali ke satu tempat, iaitu punca, di mana sesuatu di dalam reaktor itu masih hidup dan menghasilkan bahan yang tidak bertindak seperti sepatutnya. Bab 6. Mitos sarkofagus. Pada ketika ini, boleh dikatakan bahawa teras Chernobyl tidak bertindak seperti objek mati. Logik NSC hanyalah untuk membeli sedikit masa. Ia bersifat sementara, sebuah perlindungan selama 100 tahun yang direka supaya jurutera akhirnya boleh membongkar runtuhan itu. Tetapi rancangan itu bergantung pada satu andaian sahaja, iaitu tindak balas nuklear telah tamat. Dan sejujurnya, NSC itu sendiri berfungsi dengan sangat baik. Lengkungan keloli itu kukuh secara struktur. Sistem pengudaraan berfungsi dengan baik. Sistem penapisan beroperasi tepat mengikut spesifikasinya. Kejuruteraan bukanlah masalah. Masalahnya ialah jurutera mereka bentuk struktur itu untuk reaktor yang tidak aktif dan sedang mereput. Dan Chernobyl tidak membaca manual. NSC dibina untuk menghalang habuk radioaktif daripada terlepas dari jisim pejal yang statik. Sebaliknya, saintis kini semakin berdepan dengan sesuatu yang lebih mirip raksasa kaca radioaktif yang tidak stabil secara kimia, yang terus runtuh, bergerak, bertindak balas dan kadang-kadang memberi petunjuk kecil bahawa pembelahan nuklear mungkin masih berlaku di bawah tanah. Ini bukanlah sesuatu yang ideal dan itulah sebenarnya cerita di sini. Lonjakan neutron, pencemaran air bawah tanah, zarah aerosol yang pelik, semuanya adalah simptom dan bukti bahawa sesuatu yang fizikal sedang berlaku di dalam teras reaktor itu sendiri. Jika teras itu benar-benar tidak aktif dan model asalnya tepat, isyarat-isyarat ini sepatutnya semakin pudar, bukannya berubah dan kadang-kadang menjadi lebih kuat selepas 40 tahun. Jadi para saintis kembali ke punca, kembali ke sisa cair reaktor 4. Apa yang mereka temui lebih teruk daripada pencemaran biasa. Bab 7. Kaki yang sedang hancur. Semua ini membawa kita kembali ke tempat kita bermula, iaitu kaki gajah. Selepas sekian lama, ia masih kekal sebagai salah satu objek paling berbahaya yang pernah dicipta oleh manusia. Lihatlah gambar kaki gajah itu. Dan anda mungkin akan menganggapnya hanya sebagai batu radioaktif yang besar. Kecuali sebenarnya ia adalah kaca radioaktif. Dan itu adalah perbezaan yang sangat penting dan menakutkan. Pada tahun 1986, reaktor 4 menjadi begitu panas sehingga segala-galanya di dalam reaktor itu cair dan bercampur. Menjadi lumpur bercahaya yang mengalir melalui bangunan reaktor seperti lava. Apabila ia sejuk, ketulan yang paling terkenal menjadi kaki gajah. Dan selama bertahun-tahun, para saintis menganggap formasi hitam besar yang terdiri daripada kaca silikat kaya uranium yang dipenuhi dengan isotop radioaktif itu sudah hampir selesai berubah. Satu lagi anggapan yang salah.
Kerana kaca bukanlah kekal dan kaca radioaktif pada dasarnya sedang dihancurkan dari dalam oleh atom-atomnya sendiri. Setiap peristiwa perebutan radioaktif di dalam kaki gajah itu melepaskan tenaga dalam bentuk zarah alfa, sinar gamma dan perebutan beta. Impak mikroskopik yang kecil ini mengetuk bahan tersebut tanpa henti selama berdekad-dekad. Ia hanya cukup untuk menghancurkan jisim itu secara perlahan-lahan dan bukannya meletup secara dramatik. Tetapi ikatan demi ikatan, atom demi atom, jisim itu berubah. Akhirnya, sesuatu pasti akan retak. Dan itulah yang sedang dilihat oleh para saintis. Pada tahun 1990-an, kaki gajah itu kelihatan begitu padat dan kekal sehingga para saintis terpaksa menggunakan senapan Kalashnikov dengan peluru penembus perisai hanya untuk memecahkan sedikit sampel bagi tujuan analisis. Hari ini, para saintis mengatakan sebahagiannya mempunyai tekstur seperti pasir. Dan itu bukanlah sesuatu yang anda inginkan daripada lava radioaktif biasa. Debu yang terhasil daripada pasir itu sedang hancur dengan cara yang membuatkan semua bacaan aerosol terkini lebih masuk akal. Tetapi keadaan menjadi lebih buruk. Apabila bahan itu retak secara dalaman, uranium yang terperangkap di dalamnya berubah kedudukan. Kepekatan berubah apabila poket terbentuk Dan dalam keadaan tertentu, apabila ruang reaktor menjadi kering, perubahan itu mungkin membantu menjelaskan peningkatan aktiviti neutron yang dikesan oleh saintis di bilik 305 juga. Teras itu semakin uzur dengan teruk, seperti acuan gel O beracun yang perlahan-lahan berubah menjadi serbuk yang boleh terbang di udara sambil terletak di atas paras air tanah Eropah. Pelan penyingkiran itu masih lagi dalam pembangunan. Dan itulah realiti yang tidak selesa yang berada di bawah struktur bergerak terbesar di dunia. Chernobyl tidak tidur. Ia berjaga dan ia sedang terhakis menjadi sesuatu yang lebih sukar untuk dibendung berbanding hari kita menutupnya dahulu. Tetapi untuk memahami mengapa ia boleh jadi begini pada asalnya, anda perlu kembali ke saat segalanya gagal dan kesilapan yang telah dilakukan. Ketahui kisah sebenar dalam penjelasan bencana letupan nuklear Chernobyl jam demi jam. Atau tonton ini sebagai gantinya.